Assalamualaikum. Okay, sekarang kita berada di Masjid Jami' Cina. Ni pintu gerbang utama. Jadi kita dah masuk tadi. Okey lah, anggaplah ni baru permulaan lah. Korang anggap permulaan lah. Dah malam kan. Tak apa, ini vlog aku. Tak adalah. Okay lah, untuk hati yang kali ni kita start lambat. Sekarang dah berapa dah Ramadan yang ke-21. Ya, hari ni malam ganjil. Okay. Jom dah berbuka sama Adli. Hai. Ada program sama. Okay guys, sekarang kita dekat Masjid Cina Kelang. Masjid Jami' Cina. Oh, Jami' Cina Kelang. Jami'. Okay, kenapa macam mana dia letak Jami'? Tak tahu. India pun Jami' dia. Okay, kita tak tahu. Kita siap. Okay, sebab Jami' ni isi kata percuma. Jadi maksudnya bertahu lah. Jadi kata kita ni salam dari Cina India. Kita still ada Islam. Kita ada Islam. Islam bukan pada bangsa, Islam pada anak. Betul. Okay, Islam itu ada namanya tu kan. Okay. Jadi kita orang baru buka. Sedap tak? Alhamdulillah sedap. Dah sedap lah. Ayam berapa? Kamu tak makan? Sedap tu. Sumpah sedap. Okay, sekarang jom. Okay, sekarang kita dalam masjid. Ini ada beberapa masjid. Sangatlah unik Tak dinafikan lah. Memang lawa. Memang lawa. Tapi dua ruang solat dia kecil. Dari dalam 3 soft lagi, 2 soft perempuan. First come first serve lah. That's all. Memang. Okay guys, sekarang baru lepas solat maghrib, kita tunggu tarawih Isyak. Sekarang nampak lawa. Ini macam simbolik simbolik Chinese kan. Simbolik Chinese bangunan tu. Lawa. Tengok artikel terapkan Seni art berat lah. Adilah. Ini art memang betul-betul artnya. Bukan kat artikel Chinese punya dia. Okay, kalau kita tahu, kalau tahulah kan. Kalau tahulah. Dia punya konsep bangunan Cina zaman dulu memang kawasan dia akan bulat dan bahagian courtroom dalam adalah petak. Jadi macam sekarang ni masjid ni dia ada 2 kawasan. Dia ada banyak dia punya ruang tengah. courtyard dia. Courtyard dia ada 2 lah. Macam Maze Runner mah tengok pun ada kan. Jadi kalau first time mungkin susah nak cari tandas kat mana lah. Papan dia lah korang cari. So inilah belakang kita orang tempat solat, ruang solat. Memang kecil lah. Agak kecil. Kecil. So datang mungkin hari cuti mungkin lagi ramai lah. Kalau weekend memang ramai tu. Memang ramai terus ni. Tapi ruang solat semua bersih ni. InsyaAllah tak ada apa. Okay lah, bye bye. Ya, ni dari courtyard. Tengok bangunan dia. Dan inilah bangunannya tadi. Memang signature dia. Dia apa ni? Assalam apa bukan aku tak tahulah. Tulisan dia Al-Alamin. Bangunan dia, kita try masuk. Dia macam ni lah. Dia ruang dia macam ni. Ni ada orang. Okay, ni tempat ambil duduk. Dekat tengah-tengah ni ada satu je. Yang setahu aku ada satu je. Ni jabat dia. Okay guys, ini kat depan. Ada lagu Korea memang lawa. Mau tengok solat.
Aku dah jemput ni tak makan. Okay dah, itu je lah kot. Okay, bye. Sayonara. Okay guys, ini dekat tembok depan ni. Ni ada tulisan Cina. Ini bahasa Melayu. Dia beritahu khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW. Ini bahasa Inggeris. And then belah sana bukan Jawi tau. Dia belah sini dia bahasa Arab. Aku tak faham apa Marok buka. Inilah belah depan masjid. Okay guys, dekat belah depan juga ada jabatan ke mana ni? Masuk ke Taman-taman syurga. Ke taman-taman syurga. Ikan, nampak kan? Ada ikan. Tu, nampak tu tadi bangunan tadi tu. Ada satu je. Masuk ada jabatan, ada kolam. Tu je lah kot. Okay, dia tak boleh pijak Okay. Api. Wapi-wapi. Wapi-wapi. Ada Sekolah ni dah ada wapi-wapi. Okay, apa saya tu je lah kot untuk hari ni. Jumpa lagi di next video. Kat mana tak? Masjid tu lagi. Masjid Batman. Oh, Masjid Batman alamak. Kita saksikan next episode. Next episode. Okay guys, bye. Ciao. Untuk episod kali ni, episod pertama lah. Kita orang start lambat. Macam tahun lepas kita orang start awal kan. Start awal memang gila-gila betul lah. Ini ada isu dah lambat. Ini ada isu dah lama. Lepas tu yelah, korang tak payah perlu tahu lah. Okay lah. Okay, untuk Aziz Jamil ni overall untuk lagi 10 ni. 8. Oh, 8 dah. Okay, 8-10 lah. Dia selesa. Cuma kalau dibesarkan sikit, insyaAllah 10-10. Betul, Tapi sebab overall, besar semua okey. yes, makanan pun sedap tadi iftar tadi. Then Sebab tengok kat dalam TikTok pun semua tak ada orang review. Betul. Tak puasa. Asalnya balik-balik TNB. Balik-balik TNB. Jadi korang tak nak datang ke kelab datang Kelang. Kelang. Kelang sini aman. Ni selamat. Korang yang pergi ke tempat lain je. Sini insyaAllah selamat. Tak ada apa. Okay, itu je lah dari aku. Okay, tunggu next video. Okay, Assalamualaikum.